Itu satu perangkap. Dan penulis pun mention emas akan datang kepada siapa yang menghormati hukumnya. Dan dia akan lari pada siapa yang abaikannya. So hari ni aku cerita versi paling ringkas, paling mudah, paling kena dengan kita dan paling ramai orang tak buat. Okey, hukum yang pertama, Babylon ataupun akad ni ajak, siapa yang tak boleh simpan 1 dinar daripada 10 dinar, takkan dapat simpan 1000 dinar walaupun gaji dia meningkat. Sebab masalah tu bukan daripada income dia, tapi dia ada masalah kat disiplin dia. Kalau tak boleh simpan sikit, kita tak layak nak simpan besar. Kita tak layak nak simpan banyak dan takkan mampu simpan banyak. Hukum yang kedua pula, biarkan emas tu beranak. Dalam dunia sebenar ni, duit malas akan mati, duit rajin akan berkembang. Babylon ataupun akad ni pesan, bagi duit dekat orang ataupun tempat yang memang pandai nak gandakan duit. Kalau kawan kata, aku ada projek ni nak buat dengan hang ni, tapi dia ni bisnes pun tak ada, duit pun tak ada, itu bukan tempat yang betul. Itu bukan peluang lah, itu satu perangkap.